berbelanja di pasaraya di Malaysia. Apa yang kita beli di dalam pasaraya? Ice cream Kings, okay, 1.2 liter. Makanan Apollo, chocolate layer cake. Ni biskut kering Hapseng, fishball. Okey, ini Mami. Mihun beras. Okey. Dan yang terakhir salad. Okey, ada satu lagi barangan, air mineral 1 karton. Okey, kesemua sekali ni harganya berbelanja di pasaraya di pasaraya Malaysia, harganya lebih kurang RM89 ataupun RM90. RM90. So ini dah dia bila kita berbelanja di pasaraya di Malaysia. Lebih kurang dalam RM89 ataupun RM90. Okey, ke semua item-item ni. So di mana di Malaysia inflasinya ketika ini 1.5% dan gaji minimum di Malaysia RM1,700 sebulan. Okey, apabila kita berbelanja untuk tempat-tempat barang dapur, so kita hanya beli barangan yang perlu sahajalah. Okey, untuk hari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan air mineral 10 item. 10 item harganya lebih kurang dalam RM90 lah berbelanja di pasaraya di Malaysia. Bagaimana dengan tempat anda? Boleh kongsikan di ruangan komen berapa harga yang anda bayar untuk beli barangan di dalam pasaraya ataupun di luar pasaraya. Okey, berapa harga yang anda bayar dan berapa item yang anda terima, anda dapat. Okey, kongsikan di ruangan komen. Okey, tak kiralah anda berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia, boleh kongsikan harga barangan di tempat anda. Jadi itu sahaja untuk saya kongsikan kepada anda semua. Assalamualaikum.